tak, bulan Julai nanti, pengguna Astro dah tak boleh akses TV1, TV2, TV OK. OK tak OK tu? Sebab apa? RTM nak keluar daripada Astro. Apa kesan dia kepada Astro? Pertama, isu ini akan memberi kesan kepada status Astro. Sebab bila kita sebut televisionnya, mesti kita akan fikir Astro. Sebab bayangkan lepas dah 30 tahun jalinkan kerjasama, tiba-tiba RTM bertindak untuk menamatkan kontrak mereka bersama dengan Astro. Perihal ini akan menyebabkan Astro kehilangan daya tarikan selaku medium yang menggabungkan kandungan nasional berserta dengan premium untuk rakyat Malaysia. Kedua, Astro berpotensi berdepan dengan tekanan kewangan. Ini bukanlah kita nak katakan prestasi Astro tidak bagus, tetapi berdasarkan rekod awal tahun ini, Astro telah berdepan dengan kemerosotan 51% pada untung bersih mereka. Dan berdasarkan tinjauan, didapati ianya didorong hasil langganan yang berkurangan sekitar 9% dan berdasarkan purata hasil bagi setiap pengguna, didapati telah menurun kalangan pelanggan Astro ni. Kalau sebelum ni harga dia lebih RM98 bagi setiap pengguna, sekarang didapati telah menurun kepada RM94. Di situ memperlihatkan pelanggan Astro kini lebih cenderung untuk beralih kepada pakej langganan yang lebih murah dan fleksibel. Ketiga, akan berlakunya perang psikologi ke atas imej Astro. Secara simboliknya, bila TV1, TV2 dah tak ada, ini sekaligus memberi gambaran Astro bukan lagi pilihan utama oleh kerajaan untuk menyampaikan maklumat nasional kepada rakyat negara. Kita tahu walaupun RTM dah tak ada, masih ada TV3, TV9 dan beberapa lagi saluran nasional, tetapi ketiadaan RTM sekaligus macam kita sebutkan tadi akan menggugat dominasi Astro selaku gatekeeper media di Malaysia. Selanjutnya, risiko pengguna akan terkesan. Pada sudut ni kita tengok dari aspek televisyen. Semua ketahui kebanyakan pengguna Astro di kawasan luar bandar maupun pedalaman lebih memilih pakej langganan yang fleksibel. Antaranya adalah Enjoy. Dan pastinya tindakan RTM nak keluar daripada Astro ni akan mempengaruhi tindakan mereka. Adakah masih berbaloi?